Antara kelebihan-kelebihan untuk skim graduan kereta Proton ni, yang pertama ialah pinjaman 100%. Bermaksud pinjaman tanpa bayaran pendahuluan. Boleh full loan, okey? Yang kedua, tanpa penjamin. Maksudnya loan skim graduan ni tak perlu garantor. Yang ketiga, baru bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan. Okey, ada perbezaan untuk graduan-graduan adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan dan juga yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta. Okey, untuk adik-adik graduan yang baru mendapat tawaran bekerja di sektor kerajaan, baru 1 hari bekerja pun sudah layak untuk apply skim graduan kereta Proton ni. Okey, untuk adik-adik yang mendapat tawaran bekerja di sektor swasta, perlu 1 bulan at least 1 bulan sudah layak untuk apply skim graduan. So ada perbezaan sikit untuk sektor kerajaan dan sektor swasta. Okey, yang keempat, kelebihan skim graduan, booking fee percuma. Okey, normally kalau anda beli kereta, tak kisahlah brand Proton ke, brand Prodor ke, Toyota, Honda, lain-lain brand ke, sama saja. Bila nak beli kereta, booking fee kena bayar lah. Ada kereta booking fee RM500, ada booking fee RM200. Anda skim graduan, booking fee percuma. Kelebihan yang kelima, interest rate loan lebih rendah berbanding normal loan. Okey, so untuk anda yang beli Proton Saga, Proton Persona, Proton Iris, normal loan antara 3.1% interest rate hingga 3.9%. Itu estimate dia. Ini untuk normal loan, interest rate loan Proton Saga, Proton Persona, Proton Iris. Untuk skim graduan, dia punya estimate interest rate ialah antara 2.8% hingga 3.7% sahaja. So estimate untuk dapat interest rate lebih rendah.